Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini Cikgu Chong akan mulakan satu siri tutorial yang berkaitan dengan soalan objektif kertas 1 Matematik SPM tahun lepas. Jadi di sini saya juga nak kongsikan buku soalan untuk kertas sebenar SPM tahun 2025 sudah keluar di pasaran. Jadi adik-adik semua boleh dapatkan di kedai buku yang terdekat atau di Shopee link yang saya kongsikan bersama video ini. Jadi untuk hari ini saya akan fokuskan dahulu kepada bab 1 tingkatan 4 iaitu ungkapan dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi dalam video ini saya akan kepilkan soalan yang saya jumpa lah daripada soalan tahun lepas. Dan saya akan tunjukkan macam mana kita boleh gunakan kalkulator untuk membantu kita mencari jawapan. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat soalan yang pertama. Jadi kita perhatikan soalan yang pertama ni adalah daripada soalan 13 SPM tahun 2024. Jadi ruajah 3 menunjukkan satu graf fungsi kuadratik dengan titik maksimum P. Jadi kita diberi lukisan graf tu, selepas tu antara fungsi berikut yang manakah mewakili graf tersebut. Jadi kita perhatikan pilihan jawapan di sini, kita ada A, B, C, D. Jadi sebelum cuba soalan ni, anda perlu ada asas, iaitu kalaulah kita ada bentuk graf yang bentuk seperti N ini, kita perlu tahu apakah nilai yang akan menjadikan graf tu adalah bentuk seperti ini, iaitu nilai A itu perlu negatif. Jadi nilai A itu adalah nilai yang di depan X kuasa 2. Jadi kita perhatikan hanya pilihan jawapan C dan D ini yang mempunyai negatif X kuasa 2. Jadi kita boleh gunakan kalkulator kita tu untuk uji manakah antara C atau D ini menghasilkan kita punya titik maksimum negatif 19. Jadi tengok macam mana saya tekan. Jadi di sini anda boleh tekan bersama Cikgu Chong. Jadi di sini saya letakkan saya punya keylog iaitu apakah butang yang saya tekan. Pertama sekali tekan menu. Selepas tu anda carikan di manakah untuk equation. Jadi equation tu anda tekan turun lagi iaitu untuk yang A ni, equation atau function. Tekan sama dengan, sekarang ni anda tekan kepada polynomial. Dan kita punya degree ni, sebab ni kuadratik, degree kita tu adalah kuasa tertingginya lah, iaitu 2. Sekarang kita masukkan nilai A, B dan C itu daripada kita punya jawapan C atau D tu. Jadi kita masukkan yang C dulu. Untuk A kita tu negatif 1. Tekan sama dengan. Untuk B adalah 2. Untuk C itu adalah 8. Jadi tekan sama dengan. Sekarang kita akan hasilkan kita punya punca. Jadi kita perhatikan adakah punca diberi. Punca tu tak diberi. Apa yang diberi itu hanya adalah kita punya titik maksimum. Jadi kita tekan lagi, kita dapat punca kedua. Kita tekan seterusnya, kita akan dapat kita punya titik maksimum. Iaitu nilai X maksimum tu adalah 1 dan nilai Y tu adalah 9. Jadi kita perhatikan. Untuk kita punya titik maksimum tu, tadi kita akan dapat negatif 1 kan. Jawapannya negatif 1. Tapi kalkulator kita, lepas tekan C tu, kita dapat positif 1 untuk X. Jadi tengok positif 1. Jadi maksudnya jawapan tu bukan C lah. Jadi kita boleh cuba untuk tekan untuk D. Jadi kita boleh tekankan sekarang cuba untuk D. Kita tekankan A negatif 1. Jadi memang sama saja. Kita tekan ke sebelah. Jadi untuk kita punya B itu, kita masukkan negatif 2. Tekan sama dengan. Dan C kita tu memang sama 8. Tekan sama dengan. Yang kita punya punca tu boleh skip saja. Tekan sama dengan saja. Lepas tu kita perhatikan kita punya titik maksimum. X yang negatif 1. Dan kita punya Y itu 9. Jadi di sini jawapan untuk soalan ni adalah D. Jadi begitulah macam mana kita tekan untuk soalan yang pertama ini. Okey, jadi kita lihat soalan kedua. Graf manakah yang mewakili fungsi berikut? Jadi untuk graf ini pula, kita perhatikan kita boleh selesaikan ni tanpa kalkulator lah. Jadi kalkulator sekarang ni boleh letak tepi saja. Kita sebenarnya boleh selesaikan secara tangan saja. Jadi kita perhatikan macam mana nak tahu bentuknya adalah U shape ke atau N shape. Jadi U itu adalah A-nya adalah positif. Jadi maksudnya ini adalah A lebih besar dari kosong. Tapi di sini disebabkan kita ada negatif 2. Semestinya kita A itu
sudah kurang daripada sifar. Jadi jawapan yang mungkin untuk kita tu adalah A atau B, iaitu dia akan menghasilkan N shape lah. Selepas tu kita hanya perlu buat apa? Kita hanya perlu samakan X tambah 1 tu sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat X tu punca kita yang pertama tu negatif 1. Jadi kita perhatikan mana satu yang akan menghasilkan negatif 1? Ini. Lepas tu kalau you nak double confirm, anda hanya perlu X tolak 3 sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat X sama dengan positif 3. Jadi jawapannya memang adalah A. Jadi untuk soalan ni pula kita tak payah guna kalkulator lah, sebab sebenarnya kita boleh selesaikan dengan tangan sahaja. Jadi mari kita perhatikan soalan seterusnya daripada tahun 2022, iaitu soalan 13. Dan sebelum kita lihat soalan 13 di sini, saya nak kongsikan tentang satu laman web yang saya tengah usahakan, iaitu laman web tu bernama Cikgu-Cikgu. Jadi anda boleh cari laman web ni dengan Google Cikgu-Cikgu, di mana anda akan perhatikan dia ada muka depannya adalah seperti ini. Jadi anda hanya sekat perlu tekan mulakan latihan. Selepas tu anda akan nampak ada tingkatan 1 sampai 5. Jadi untuk soalan objektif ni saya rasa banyak cikgu yang tidak terlalu tekankan di sekolah. Jadi macam mana nak mahir itu adalah dengan cuba semangat latihan yang boleh. Jadi di sini saya tengah usahakan untuk tambahkan soalan lah. Jadi apa yang anda akan nampak tu adalah anda akan nampak sebilangan soalan, iaitu ada 10 soalan setiap kali anda masuk laman web ni, dan anda boleh cuba jawab. Selepas anda jawab, anda hantar dan dia akan keluarkan penyelesaian untuk setiap soalan. Jadi anda boleh semak sendiri, dan kalau ada kesilapan anda boleh belajar, dan juga anda boleh rujuk video yang tagging bersama soalan tu selepas anda hantar jawapan. Jadi begitu sedikit kongsian tentang laman web Cikgu-Cikgu yang tengah saya usahakan. Jadi kita kembali kepada soalan tadi. Jadi soalan tadi, diberi bahawa satu fungsi kuadratik y sama dengan ax kuasa 2 tambah 9x tambah c dengan keadaan a dan c adalah pemalang. Jika a adalah negatif 1 dan c adalah negatif 8, graf manakah yang mewakili fungsi tersebut? Jadi di sini kalaulah a itu negatif 1, maka kita punya graf tu adalah bentuknya seperti n. Selepas tu kita akan hasilkan satu pintasan, iaitu negatif 8 sebab negatif 18. Sebab kenapa? Sebab dia ada pintasan y negatif 18. Jadi kedua-dua C dan D itu kalau hanya sekadar lihat ni memang tak dapat. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu carikan punca. Jadi kita lihat balik kepada kita punya persamaan tadi, iaitu kita boleh lihat persamaan ni. Jadi kita ganti masuk kita punya nilai A, iaitu saya tulis kembali, dia adalah negatif x kuasa 2 tambah 9x tolak 18. Jadi apa yang kita perlu buat, kita hanya sekadar perlu tekan masuk ke dalam kalkulator dan minta kalkulator tentukan puncanya. Jadi kita lihat kembali. Okey, di sini saya tekan kembali apa yang perlu tekan. Okey, jadi masukkan nilai A saya tu iaitu negatif 1. Okey, lepas tu B saya tu 9 dan C saya tu negatif 18. Tekan sama dengan, dan saya akan dapat X yang pertama tu adalah 6. Jadi 6. Tekan sama dengan lagi sekali lagi adalah 3. Jadi jawapan tu adalah C. Jadi sebenarnya soalan tu agak senang sajalah. Cuma perlu tahu sedikit konsep asasnya. Lepas tu kita boleh gunakan kalkulator untuk membantu kita jawab. Okey, jadi akhir sekali kita bincangkan lagi satu soalan, iaitu daripada SPM tahun 2021. Okey, soalan 8. Raja 2 menunjukkan graf suatu fungsi kuadratik yang mengilang paksi X masing-masing di titik A dan S. Cari koordinat titik A dan S. Jadi sebenarnya soalan ni sangat senang sajalah, iaitu kita boleh tekan terus kalkulator, dan disebabkan kita punya A dan S tu adalah punca, kita punya nilai Y itu sebenarnya adalah sifar lah. Jadi jawapan yang kita akan lihat tu adalah sama ada A atau B sahaja. Kenapa?
Sebab untuk C dan D, kita perhatikan nilai Y-nya ada nilai. Jadi kalau anda tahu dia adalah pintasan X, mana mungkin dia akan nilai Y kan? Nilai Y itu adalah sifar. Jadi di sini kita perlu balik kepada kita punya calculator, tekan sekejap. Okey, jadi macam mana nak tekan? Kita pergi kepada yang asal tadi. Okey, masukkan kita punya nilai A iaitu adalah positif 1. Lepas tu yang B itu negatif 7. Dan yang C itu negatif 8. Tekan sama dengan. Dan kita lihat punca yang pertama tu adalah 8. Jadi positif 8 iaitu di sini. Tekan lagi sekali lagi, you akan dapat negatif 1 iaitu di sini. Jadi jawapannya adalah B. Ya, jadi begitulah macam mana kita gunakan calculator tu untuk membantu kita jawab soalan untuk kertas 1 ini. Jadi kalau kita perhatikan, bab ini muncul satu soalan untuk setiap tahun. Jadi semestinya anda perlu bersedialah. Walaupun hanya 1 markah, kalau anda dapat jawab, maka anda tambahlah 1 markah. Dan untuk mengakhirkan soalan objektif ni memang tak ada jalan pendek. Memangnya adalah dengan rajin-rajin buat latihan dan teroka sebanyak jenis soalan yang mungkin. Jadi begitu saja perkongsian untuk video kali ini. Saya akan teruskan dengan bab yang lain untuk video seterusnya. Jadi kalau rasa video Jiko Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Jiko Chong. Sekian terima kasih, kita jumpa lagi.